Berapa bang? Ish, kau masih pakai dompet buruk ni? Ya, kenapa? Kau tak malu ke keluarkan depan orang? Kalau aku malulah. Malu kenapa pula? Sebab itulah kau masih tak ada makwa sampai sekarang. Tengoklah tak jaga penampilan langsung. Apa kena-mengena penampilan? Sebagai kawan, aku ni nasihat je. Ikut kau lah nak ikut ke tak. Malulah kau dengan kau ni. Dah, aku masuk galeri dulu. Ya bang, Apa bang? RM5. RM5 bang. Apa bang? Lebih ambil. Okey. Okey bang. Ni dompet siapa ni? Dompet saya bos. Legend dompet awak je mana? Okey, so macam ni Iman. Saya nak awak kumpulkan staf petang ni. Saya nak bagi penghargaan sikit. Boleh bos, boleh. Boleh ya? Okey, mantap Iman. Terima kasih bos. Weh Jeman, kalau ada anugerah dompet paling buruk, mesti bos bagi kau menang kan? Sebenarnya aku nak tanya kau ni, kenapa kau masih pakai dompet buruk ni? Duit gaji kau mana? Berapa sen lah sangat beli dompet tu? Kau tak malu ke pakai macam ni? Okey lagi lah bukan dompet ni. Lagipun dompet ni arwah ayah aku yang bagi. Oh, sentimental value lah ni Weh, jijik aku dengar. Okey, so untuk penghargaan kali ni saya berikan kepada Jeman. Okey, Jeman ke depan. Okey, so untuk pengetahuan korang semua, 3 bulan lepas syarikat kita mengalami kerugian yang sangat besar akibat masalah transaksi. So inilah Jeman. Dia sanggup kerja overtime tanpa claim pun apa-apa payment untuk overtime. Sedangkan dia layak. So saya nak you all semua contohi Jeman. Kerja keras dan tingkatkan lagi prestasi. Boleh? Boleh. Okey, tahniah Jeman. So, Apek, bolehlah sikit je. Anak aku sakit ni. Nadia. Eleng kau ni nak tolong aku pula. Daripada sibuk tolong aku. Baiklah kau pergi beli dompet buruk kau ni. Macam banyak sangat duit. Ni Zubat. Buat apa pula ni? Kau tahu, setiap kali gaji, setiap kali ada duit, aku nak beli dompet baru. Kau tahu satu benda? Kat rumah, aku ada seorang mak yang tengah sakit dia. Aku ada seorang mak yang memang setiap minggu kena hantar pergi hospital untuk buat check up. Aku ada mak yang memang perlukan bantuan aku. Aku seorang je anak tunggal. Aku dah hilang bapa aku. Aku dah hilang semua benda. Yang berharga untuk aku cuma mak aku je sekarang. Tapi sekarang, bila aku nak tolong kau, kau tak terima. Sedangkan sebelum ni kau yang kutuk aku. Aku cuma ada tu je untuk ubat mak aku. Tapi aku nak tolong kau. Kau yang tak pandai bersyukur. Sorry lah Jeman. Aku tak maksud pun macam tu. Dah Dian, simpan je lah maaf kau tu. Aku rasa orang macam kau ni memang tak pandai bersyukur. Tahu nampak kesalahan orang. Tapi kau tak tahu apa beban yang orang lain pikul. Ingat Dian, tak semua orang macam kau. Ujian Allah tu berbeza. Jangan pernah sekali-kali kita memandang orang melalui luaran dia sahaja. Boleh jadi apa yang dia pakai hari itu adalah yang terbaik yang dia mampu waktu itu abang. Sebab dalam hadis Nabi SAW, innallaha la yanzuru illa suwarikum wa amwalikum. Allah SWT tak memandang paras rupa, harta. Yang Allah pandang hanyalah hati kita abang. Hadis riwayat Muslim. Jadi abang, mungkin bagi dia dompet yang lusuh tu adalah harta peninggalan yang paling berharga dengan untuk dia. Kita siapa nak menilai abang? Mungkin macam sekarang ni dia tengah struggle. Yang dia ada dalam dunia ni hanyalah mak dia. Jadi semua rezeki yang dia peroleh disalurkan kepada mak dia. Syurga dia abang. Kita apa tahu abang? Dahlah kita tak tahu apa-apa, kita terus menilai dia. Jadi abang, sama-sama kita muhasabah diri kita. Sebab kita apa yakin ramai di antara kita yang pernah ada dalam situasi macam tu dan mungkin kita ada kenalan yang macam tu. Yang mereka memerlukan adalah support daripada kita abang dan doa. Jadi abang, jangan lepaskan peluang. Kalau nak dapatkan item yang eksklusif macam dekat belakang Apek ni, boleh terus set appointment, datang galeri kita, dapatkan double promotion. Ingat nak cari dekat mana? Dian Signature HQ. Penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor 1. Penuhi rumah dengan kalimah apa-apa? Allah nombor 1.